Kita dalam gelap ni tuan-tuan, kita nak benda. Dalam gelap ni, malam ni, dalam hutan ni, kita nak apa tuan-tuan? Paling penting sekali, dalam hutan gelap gelita ni, kita nak cahaya. Begitulah keadaannya nanti di padang mahsyar. Bukan makan penting, bukan pakaian penting, bukan kenderaan penting. Nombor satu yang kita nak cahaya, dan cahaya itu sekaranglah waktu untuk membinanya tuan-tuan. Kalau buat dosa jadi gelap, buat cahaya jadi terang. Yang kedua, dalam gelap ni, dalam hutan ni, kita nak benda tuan-tuan, kawan. Kalau tengah gelap-gelap ni kita seorang sunyi, nak bercakap dengan rimau tak boleh, dengan gajah tak boleh nak bercakap, seorang-seorang dalam hutan. Allahu Akbar. Di padang mahsyar, dengan siapa nak sembang? Dengan amal ibadat kita lah. Dalam kubur dia akan menemani kita, dia akan sembang dengan kita, menghilangkan kesunyian kita. Di padang mahsyar nanti esok, Masya Allah, Allah Ta'ala beritahu, la yas'alu hamimun hamima. Kawan yang paling rapat di dunia ni pun tak akan tanya tentang perihal kawan rapat dia. Yubassarunahum, saling mereka melihat antara dengan yang lain. Pandang kanan, nampak tu wajah member aku tu dulu. Pandang belah kiri, nampak muka mak, muka adik-beradik. Tapi pada hari itu Allah kata yubassarunahum, mereka saling melihat antara satu dengan yang lain. Yawaddul mujrimu, pada hari itu orang yang balik menjumpa Allah bawa dosa yang banyak. Lau yaftadi min adab yaumi idzin bibanih, dia bercita-cita kalaulah Allah Taala boleh tebus kesengsaraan di padang mahsyar ini, azab di padang mahsyar ini dengan anak-anak ya Allah, lemparkan semua anak aku dan neraka ya Allah. Wa sahibati wa akhi, lemparkan isteri aku, lemparkan adik-beradik aku. Wa fasilati allati tuwi, lemparkan ke dalam neraka kabilah keturunan yang selama ini duk support aku, yang duk jaga aku dekat dunia. Wa man fil ardi jami'an, kalau perlu masukkan semua orang di keliling aku di atas bumi mahsyar ni, masuk semua dalam neraka ya Allah. Thumma yunjih, perasaan setiap manusia pada hari itu, tolong selamatkan saya seorang saja ya Allah. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu apa? Seandainya diumumkan di padang mahsyar nanti semua orang masuk ke neraka, melainkan seorang masuk syurga, aku berharap yang seorang itu hanyalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi seandainya diisytiharkan di padang mahsyar semua manusia masuk syurga kecuali satu orang, Umar masih bimbang, jangan-jangan yang satu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Nabi dah beritahu, kalau tuan-tuan pergi Masjid Quba, depan dia itu ada satu bi'r, satu telaga yang dipanggil Bi'rul Jannah atau Bi'rul Aris. Itulah tempat di mana Nabi SAW beritahu pada Sayyidina Abu Bakar fil Jannah. Abu Bakar akan duduk dalam syurga nanti, Umar fil Jannah, Osman fil Jannah. Tapi Sayyidina Umar masih takut, jangan-jangan Umar dimasuk dalam neraka. Kita hari ini tak ada jaminan lagi tuan-tuan. Tak ada pun Nabi kata Hilmi fil Jannah, Muhammad sekian-sekian fil Jannah, tak ada. Kita belum ada jaminan syurga. Tapi kita punya confidence sekarang ni, rasa-rasanya kalau mati semua orang masuk neraka kecuali saya seorang masuk syurga. Rasa-rasanya macam tu lah. Itu perasaan kita tuan-tuan. Hari kiamat baru kita tahu. Fasawfa tara idzan kasyafal ghubar. Zaman kami mengaji Pakistan selalu tok guru kami baca ini pepatah Arab. Bila nak periksa dia kata, sebelum periksa ni ada budak mengaji sungguh-sungguh, ada budak malam nak periksa pun main-main lagi, tidur lagi. Tak apa, yang nak main silakan main, yang nak belajar sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh. Fasawfa tara idzan kasyafal ghubar. Pepatah Arab dia kata dalam peperangan biasanya masya-Allah debu pada pasir ni berterbangan, kita tak nampak di depan kita pemandangan. Tapi bila debu tu dah hilang, bila peperangan dah berakhir, baru kamu tahu. Afarasun tahta rijlika am himar, kamu terpijak pada malam semalam tu, kamu pijak bangkai kuda ke bangkai keldai. Manakala terpijak bangkai kuda tu maknanya hebatlah. Tapi kalau terpijak bangkai keldai berarti gagal lah. Itu apa patah Arab punya kiasan. Maksudnya bila hari kiamat nantilah barulah kita tahu kita ni termasuk orang berjaya ataupun orang gagal. Sebelum kiamat tak ada istilah berjaya. Hari ni kita dapat pingat macam-macam sebelum mati dekat dunia ni. Pingat tu langsung tak berguna nanti dah hari kiamat. Kita semua nak kejar pingat tuan-tuan, nak kejar pangkat, nak kejar itu di hari kiamat nanti bila diumumkan. Sebab itu bila cerita tentang surah Al-Waqi'ah, sahabat Nabi begitu takut bila Allah Ta'ala beritahu khafidatur rafi'ah.
Hari kiamat di mana orang yang mulia-mulia, hebat-hebat, pangkat tinggi dekat atas muka bumi ni, hari itu akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang hina, nampak kecil di atas muka bumi ni, hari itu dimuliakan oleh Allah. Kan? Itu hari Yaumul Fasl, hari keputusan daripada Allah. Orang beriman naik kenderaan menghadap Allah dengan cahaya yang terang benderang, dengan perasaan yang penuh gembira. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tak didukacitakan oleh Allah dengan kejutan yang besar. Orang beriman, dia tak akan pernah takut di padang mahsyar. Sebab apa? Dia dah takut dekat dunia. Allah berjanji, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kehebatanku, aku tak akan himpunkan 2 kali takut untuk hamba-Ku dan 2 kali gembira. Masya Allah. Siapa yang takut dekat dunia, aku akan tenangkan dia di padang mahsyar. Tapi siapa yang hidup di dunia dalam keadaan tenang dan aman, gembira, happy dekat dunia ni, relax, cool brother, dekat padang mahsyar nanti aku akan gerunkan dia dengan sebesar-besar ketakutan, pucat lesi menggigil. Nak jalan laju, takut cepat sampai di padang mahsyar. Jalan lambat, memang kita banyak dosa, tak bersedia nak ngadap Allah Ta'ala.